Ini adalah tugasan yang awak perlu selesaikan. Semua maklumat yang awak perlukan ada di dalam kotak ini. Aku di mana ni? Kotak! Delima? Aku perlu segera sampai ke penamat. Siapa lambat dia yang tenang. Berhenti! Siapa lambat dia yang tenang. Akhirnya aku berjaya! Aku perlu rekod bahan bacaan dalam AINS. Tajuk, pengarang, penerbit, bilangan muka surat. Aku mesti capai 5 bintang. Lega. Google Classroom? Macam mana nak buat ni? Oh, mudah je. Aku kena guna Gemini. Aku salin dulu. Kemudian aku tampal kat sini. Hari ini kita akan belajar tentang delima KPM. Rifan, apa yang awak faham tentang delima? Untuk memahami apa itu delima, jom bersama saya meninjau pendapat guru-guru dan rakan-rakan di sekolah saya. Jom. Cikgu, berikan satu frasa menggambarkan delima. Interaktif dan terkini. Menarik dan menyeronokkan. Platform yang menyediakan pelbagai aplikasi. Memudahkan PDPC. Apa pendapat awak tentang delima? Mudah digunakan. Nak tahu lebih tentang delima? Mari ikut saya. Delima merupakan pelantar pembelajaran dalam talian yang dibangunkan oleh KPM untuk dimanfaatkan oleh pelajar dan guru bagi memperkasakan pembelajaran digital. Kelebihan delima ialah terdapat pelbagai perisian yang boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana jua. Antara perisian yang terdapat dalam delima ialah Google, Microsoft, AI dan ruang pembelajaran yang lain. Perisian kegemaran saya ialah Minecraft, AINS dan Google Classroom. Pembelajaran digital segalanya di hujung jari anda.